Kalah ni. Minum. Ada orang makan tak? Ada. Saya nak kuih tiaw kerang, tak nak kuih tiaw. Geram je lah. Elak kawat tu. Tidak mendatangkan kawat. Geram je lah. Mati. Itu dah jadi mahal. Bang, baik saya buat kerang gepus ni untuk abang. Oh, dapat dah tu pun. Yang lalak. Bagi berkilo, bagi berkilo. Kenapa bagi yang tu? Nampak daripada terang tadi dah gelap. Ya. Baik-baik. So kita nak balik ke apa? Ha? Tahu yang mana tu? Kat bawah tak ada kan? Bukan bilik sendiri. Bukan bilik sendiri. Apa cakap? Memang dia panggil kami apa juga. Dia tulis kan? Dia tulis kan? Dia tulis kan? Itu modal dia. Tapi kita pergi tanya, saya kan nak yang mata biru, saya nak yang mata lencik aja. Alah. Kenapa lah tak makan cili padi? Kenapa lah tak makan apa? Cili padi ni? Dah bergoyang tiang dia. Oh, iya. Dalam ni bergoyang. Kenapa jualan ni pula? Ha? Budak tu punya. Betul ingat angin. Tuhan. Tuhan. Kenapa elok bergantungan? Angin. Nanti bila kita fast forward, nampaklah tiang macam tu kan. Kalau saya put lagi cantik lah. Tak nampak. Tak nampak benar. Awal je nampak. Nampak. Budak dulu budak. Kan sini dah gelap kan. Ini macam ini hari tadi ni kita. Awak siap. Ada adik ni kita. Bisa sebelah habis. Udang pun boleh. Nak sikit. Ketiak mak. Ya. Mana cili? Oh. Makan mak punya. Nah. Maknya dah tak panas nak. Pernah ya? Okey, cepat. Wah, sedapnya. Bukan nak makan lagi. Oh. Kan lagi sedap. Itulah yang buatkan tu-tu sedap. Alang tak akan pergi ya. Alah, nak pergi? Kenyang. Pada tak pedas. Yang baik. Ada dah kan. Tahan. Boleh tahan nak makan. Memang nak jaga tapi makan sedap. Dia jaga. Namanya pandang jumpa. Kan, terpengaruh. Ada tu lagi ya? Ah, ini kita kecil. Tadi tadi seorang tadi dah terbang ke angin. Apa ya? Betul lah nak. Ah, cukup ke bang?
Mak ni tak ada. Sakit makan je. Lah apa ya? Mak tanya. Mak ada tisu tak? Tak apa. Abang. Abang apa bunyi? Itu Yasmin punya kot. Abangnya tu dia abangnya. Apa tu? Dia bagi kat kawan yang bunyi tu yang tu. Apa tu? Abang. Baru beli? Baru beli ke? Macam-macam untuk ni. Kata fit. Saya tahu dia bukan nak beli. Dia nak Cushion. tak nature ni cerah. Apa dia cerah? Dia dapat cerah sikit tadi. Nampak. Itulah ingatkan. Ingatkan dia pakai lipstick. Rupanya bibir natural. Apa? Oh ni ada lah. Ada. Tak ada. Ha? Abang ni. Oh patut lah tanya. Yang ni goyang. Mama ni goyang dia. Jangan dia. Jatuh kan? Masuk laut. Oh tepi pantai tu. Wah cantik lah awan tu. Wah, Azura. Geng Azura. Itu tu malang. Awan mandung. Dia kot. Ambil lah udang ni. Kurang makan. Malu. Ambil. Sini sikit. Kat sini sikit nak cukai kecau. Exchange KRX. Oh mana. Makan mak punya mana? Lagi lah mana? Nampak je sikit kan mak tu? Dia kembang. Masa buru kan dia kembang. Masa buru dia kembang. Kalau macam kau kendung. Kendung. Ada seperti dia kendung. Dah itu. Ya Allah. Sikit je dia punya ni kecil dia. Kita orang kuat. Dia sama. Kalau ada dah habis dah. Pakai sebab dia dah. Kau sorry. Berapa ringgit? 8 ringgit. Memang kan? Tu untuk orang diet je. Daya tu. Harga pun gila. Udang putih. Bau tangkai. Udang macam biru. Ambil. Dah masak jadi hitam. Oh dia tambah telur. Oh telur mata. Moga pula pergi tengok. Dengar dia cakap. Ha? Alah. Dia pakai braces. Tak boleh makan pedas. Tu yang minta tak pedas tu. Nak dapat biji kita. Jadi gigi yang ni. Jadi mana satu? Oh, di sini ada gigi ada sayur. Lalu ada. Nampak kan? Kalau tak keluar ada. Okey, Mak. Saya tanya kan. Sun already set. Ada lagi ni? Belum tanya pun dah tahu lah. Dalam perut dah tahu. Tak keluar lagi. Bagi orang lain order. Kakak. Pakai tak? Ayo. Apa dia? Mana udang? Mana lah ni kedingin. Oh. Di mana aku udang dia? Pak Lang ambil. Pak Lang ke siapa ambil udang tadi? Pak Lang kan?
Habis. Dah terbang. Yelah memang tak biasa udang tadi. Lauk dia sama je, beza udang dengan ikan bakau je. Ikan Bakar. Dia rasa. terasa. Tak apa makan ikan tu. Sebab orang tu ambil kan? Ambil lagi dia. Macam tu lah.